So guys, apa jadi kalau lukis Khairul Aming tapi pakai puding caramel? Serius ni jadi pelik. Jadi jom, aku lukis ni untuk korang. Jadi jom kita mulakan. So ni adalah puding caramel, resipi daripada KA. Jadi jom kita lukis pakai ni. Benda pertama kita buat adalah lukis rupa terlebih dahulu. Dengan garisan dakwat puding caramel ni, aku cuba cipta rupa. Tapi serius memang melekit. Jadi brush tu aku terpaksa tarik sikit demi sedikit. Settle bahagian rupa, kita lukis songkok, telinga dan juga spek mata KA. Kemaskan dulu spek mata, lepas tu barulah kita lukis bahagian mata KA. Dan kalau korang nak tahu, puding caramel ni mak aku yang buat pakai resipi KA. Tapi mak aku claim resipi puding caramel dia lagi sedap. Mungkin mak aku tak nak kalah dengan KA lah kot. Nampak gaya kita punya KA pun dah nak siap. Jadi aku kemaskanlah bahagian jambang. Settle jambang, kita lukis bahagian baju Melayu KA. Gambar ni KA pakai apron, so kita kena lukis KA pakai apron lah. Sebabkan gambar sebenar apron tu warna hitam, jadi kita warnakanlah bahagian tu supaya nampak gelap. Lepas tu aku kemaskan dan shading bahagian muka KA sikit pakai jari je. Untuk background aku gosok light je pakai jari. Dan akhirnya siap lukisan puding caramel KA.